Okey geng, sabar projek Wira geran aku ni. Sebelum ni aku dah pasang servo Pajero dan juga master pump Mitsubishi. Hari ni aku nak flashing dan bleeding brake system Wira geran ni secara solo geng. Aku nak bleeding guna minyak ni. Aku beli dekat kedai sebelah. Link aku ada letak dekat channel Telegram. Okey, first kali aku tuang dulu sampai penuh. Lepas tu aku tekan-tekan brake ni bagi udara dalam master pump tu keluar. Okey, ini ada tips dari Powerman. Kalau nak bleeding brake, start dari yang jauh dari master pump dulu. Jadi kiri belakang, lepas tu kanan belakang dan kiri depan dan last kali kanan depan. Okey, faham? Lepas tu aku nak check kereta ni sebab susah nak buat bleeding atas beberapa faktor. Rim ni yang banyak spoke dan saiz rim yang kecil susah aku nak selit-selit tangan. Okey, lepas cabut tayar ni, kita akan bleeding melalui nipple screw ni. Aku ambil botol yang ada isi minyak brake yang aku sedut dari master pump dulu dan aku tebuk lubang dekat tepi ni dan masukkan tube jernih ni. Cara ni memang mudah untuk korang bleeding seorang-seorang. Okey, first aku masukkan spanner saiz 8. Lepas tu taruh tube jernih ke dalam nipple screw tu dan optional untuk taruh kabel tie untuk keselamatan. Lepas tu botol ni kena taruh tempat tinggi sikit. Okey, ni tinggi sangat. Okey, tinggi yang ni. Okey, ni cun. Okey, hose dia kena macam ni tau. Dia berlokong naik ke atas. Longgarkan skru nipple tu. Lepas tu tekan pedal brake tu. Nanti dia akan keluar macam ni. Masa ni lah minyak lama dan udara dalam sistem tu akan keluar. Tekan lagi. Tapi korang kena tengok master pump ni jangan sampai kering tau. Sentiasa isi semula supaya udara tak masuk dalam sistem. Korang tekan lagi sampailah hose dia jadi warna minyak brake yang baru. Mantap. Ketatkan balik nipple screw. Lepas tu cabut tube jernih tu guna plier sebab kita nak tutup hujung tube tu. Jangan lupa basuh kesan minyak brake tadi sebab minyak brake ni tajam tau. Lepas itu tayar kiri belakang ni kena buat belah kanan belakang pula. Okey, masa aku buat bleeding belah kanan belakang ni kan, alamak geng, nipple screw dia patah weh. Padahal aku putar dengan betul tau. Tapi bila tengok belakang ni memang dah berkarat semua tau. Aduh, udah macam mana aku nak bleeding ni? Ada saja ujian dekat Wira geran ni. Dah lah geng, banyak suai lah. Sabar besok pula. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.